Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat cencaru belado. Kita ada ikan cencaru 2 ekor. Lepas tu kita ada bawang merah dan bawang putih. Lepas tu kita ada cili padi, kunyit hidup dan cili padi. Dan kita ada air asam jawa juga. Okey. Mula-mula kita gaulkan ikan cencaru dengan garam kunyit. Macam tu. Macam biasalah kan. Gaul kunyit. Amboi mewah benar kunyit kau. Macam tu. Kita kacau-kacau kan, bagi rata sampai ikan tu merajuk. Okey, dah siap macam ni. Lepas tu kita ambil bawang tadi tu, kita campak je terus dalam blender tu kan. Senang, tak payah potong-potong. Ni kita letak semua macam tu. Kita pun pergilah blend. Lupa-lupa kita tambah air sikit kan. Tambah air sikit. Jangan banyak sangat. Lepas tu jadi macam ni. Kita pun pergilah blend. Lepas tu panaskan minyak. Kita pun gorenglah ikan kita tu kan. 2 ekor. Berkasih 2 ekor macam tu. Macam tu. Macam tu je lah. Romantik je kan 2 ekor ni duduk dalam kuali. Dah garing, kita buangkan lah. Angkatlah satu-satu kan. Ambil minyak tadi tu, kita pun tumis bahan blend tadi tu. Tumis semualah kan. Kita tumis sampai naik wangi dan garing bahan tu tau. Baru sedap. Tunggu je garing tau. Tunggu sampai garing tau. Lepas tu kita masukkan gula. Masukkan gula. Kita kacau sampai merajuk. Lepas tu letakkan garam. Masa ni ikut sukalah nak tak garam ke. Letak garam lah kan. Lepas tu kita letak air asam jawa. Bagi rasa masam-masam sikit kan. Asam, manis, pedas. Macam tu. Kita tambahkan air sikit. Kita biarkan bahan tumis tadi tu kan sampai kering. Sampai masak lah kan. Baru sedap. Macam tu. Biarkan air dia kering sikit kan. Macam tu. Macam ni rupa dia. Ni dah nak siap ni. Macam tu. Jangan lupa subscribe saya tau. Okey. Ni dah masak. Lepas tu kita pun taburkanlah. Tabur pula. Letak dekat atas ikan kita tu kan. Macam tu. Kasih sayang 2 ekor tu kan. Macam tu.
Selamat mencuba ya. Assalamualaikum.